Ya, 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 ya. Sekejap. Ya, Datuk, ya, Datuk, ya, Datuk. Baik, Datuk. Ya, ya. Ya, saya memang mengajar subjek ekonomi, Datuk. Anak Datuk pun belajar dengan saya. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak-banyaklah Datuk Walid. Ya, Datuk Walid, saya memang sejak belajar dengan Datuk Walid, saya lebih bersemangat, Datuk Walid. Kejap yang viewers tolong sabar sekejap viewers ya, ya, Datuk Walid. Baik. Nanti Datuk Walid sekiranya ada apa-apa perbincangan yang yang lebih lanjut, nanti Datuk Walid just video call saya je. Pasal rindu nak tengok janggut Datuk Walid. Ya, 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 ya. Ya, Datuk, ya, Datuk. Bye, 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 bye. Saya love you. Muah, muah. Okey. Hai, bersama dengan saya Blushion yang berada di rumah You Tell Me. Ya, 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 ya. Kita ada siapa? Ain. Kita ada Smiling Girl yang share the life. Kita ada Yao Ho. Alasan saya baru je nak tidur. Tak apa dah nak buat macam mana. Itu keputusan hidup awak. Waalaikumsalam Fatihah. Alicia apa khabar? Waalaikumsalam Mina_awesome. Saya meminta kepada Plushion ataupun viewers yang berada di dalam TikTok, mohon untuk share live TikTok ini ke akaun TikTok kawan-kawan awak yang lain segera ataupun bawakan ke platform. Terbaik. Nurin apa khabar Nurin? Handsomenya sehari ni. Dek, bukan hari ni je. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat saya cuba sedaya upaya untuk menjadi lebih kacak khas untuk pelajar-pelajar saya. Baik, demi ekonomi sanggup balik. Oh, baguslah. Terima kasih semua. Semua baru balik sekolah ke? Dengan kata pelajar-pelajar batch 08 sering kali ditahan. Kadang-kadang sampai pukul 3 petang. Sampai pukul 4 petang. Ada yang maghrib baru balik. Ada yang lepas subuh baru sekolah benarkan. Masalahnya sekolah sambung balik pukul 7. Subuh baru balik. Saya cakap, merapu-rapu. Masih dekat sekolah. Terima kasih. Sila sampaikan salam saya kepada kawan-kawan dan classmate awak yang mengambil subjek ekonomi. Hai, pelajar degree boleh masuk ke? Sebab Sam ni ambil ekonomi. Boleh. Terbaik. Because for those yang study degree or maybe diploma, end of the semester, they will learn about makroekonomi ataupun Malaysian economy ataupun international economy. Boleh masuk. Dan jangan lupa untuk tap screen, Plushion sekalian, diminta untuk tap screen. Dan juga boleh tak kalau saya nak minta, jadikan dulu kita punya TikTok live ini 10,000 like dan juga 100 share. Dipersilakan, anda hanya diberi masa selama 1 minit. Kalau tidak, saya akan menjemput Walid mengajar kita kelas ekonomi pada hari ini. Dia betul. Wow. Okey, cantik. Via kita punya share sudah pun mencecah 20. Kita punya like sudah pun macam 36. 36. Damn. Ayuh kita inflasikan nombor like dan juga nombor share. Baik, dipersilakan lagi. 31. Share sudah pun 31. Like sudah 5.5. Laju lagi. Nampaknya jari anda tidak cukup kuat untuk menekan like dan juga menghasilkan keluk yang cantik. Krem tangan saya. Kita pakai jari je bang. Cantik. 7.8. Ada yang kata terbaik. Lagi dipersilakan. Nampaknya kita punya like sudah menghampiri 10 ribu. Keep on sharing the live, Plushion sekalian. Baik. Kepada yang masuk ke live TikTok Sebadang, adakah anda sudah bersedia untuk memulakan sesi pada petang ini bersama dengan Sebadang yang dibawakan khas oleh MC Plus? Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hao ma, nalarikia, como está? Bonjour, kaifa halu and anyong. Vigets, ladies and gentlemen, sawadika. Hutai medai, hutai mailai dan ini hab. Matilah nahab, masuk pintu dan silalah keluar mengikut. Come on, ayo kita aktifkan chat, masuk pintu dan silalah keluar mengikut. Tingkap. Terima kasih kerana menyahut seruan tingkap bersama dengan Sebadang pada hari ini. Warga-warga Plushion yang saya hormati dan juga saya segani. Dan saya percaya di kalangan anda ini merupakan bakal jutawan, hartawan, dermawan dan yang pastinya bukan haiwan mahupun binatang liar dan juga buas meskipun
Peppa Pig. Apa khabar semua hari ini, sihat ke? Tajuk seminar kita pada hari ini adalah seminar Back on Track yang dibawakan khas oleh TikTok di atas kerjasama bersama dengan MC Plus. Terima kasih. Like kita sudah pun 15,000, share kita sudah pun melebihi 100 lebih. Baik. Yang berada di dalam live sebadang, adakah anda semua ini mengambil subjek ekonomi? Itu persoalan yang pertama saya. Baik, katakanlah dalam kelas ini ada dua golongan. Ada yang ambil ekonomi, ada yang tak ambil ekonomi. Persoalan yang paling penting, adakah ekonomi ini merupakan satu ilmu khas untuk mereka yang ambil subjek ekonomi? Atau ekonomi ini sebenarnya adalah ilmu untuk semua? Ya, ekonomi ini adalah subjek yang semua orang kena faham situasi sebenar dunia, baik dari segi kerajaan, baik dari segi aktiviti jual beli, baik dari segi aktiviti sosial rakyat pun kita kena belajar subjek ekonomi. Nah, ilmu, very good, I like it. So now ladies and gentlemen, jom kita bincangkan beberapa subtopik iaitu bab 1. Okey. Tajuknya adalah bab 1 ekonomi. Ekonomi dan kerajaan. Ekonomi dan kerajaan. Ekonomi sama ke dengan prinsip perakaunan? Tidak sama, bang. Lain, cerita yang lain tu. Baik, bab 1 ekonomi dan juga kerajaan. Now, saya nak membincang satu topik yang sangat simple, iaitu tajuknya adalah monopoli. Monopoli semula jadi kerajaan. Pelasya sekalian, saya nak tanya, pernah dengar tak perkataan monopoli? Selalunya bila kita dengar perkataan monopoli, dia mesti kita kaitkan dengan game. Game board tu yang main ramai-ramai, yang ada duit apa semua tu kan. And sebenarnya monopoli ini dia adalah satu permainan ekonomi. Betul, yang board game tu. Cuma student tak tahu monopoli tu apa. Baik, kita tengok dulu kepada perkataan ataupun kata dasar dia iaitu mono. Mono ni bermaksud apa? Mono ini bermaksud satu. Mono bermaksud satu. Saya bagi awak satu contoh. Adakah benar Tuhan itu mono? Bermaksud dia satu je. Satu, mono. Contoh, macam sebadang. Okay, kalau kahwin ramai, kita panggil apa? Kalau kahwin ramai, kita panggil apa? Kita panggil dia poligami. So, poli bermaksud lebih daripada satu. Tetapi untuk lelaki yang setia, malah juga good looking. Dahlah cikgu ajar subjek ekonomi, you rasa sebadang mengamalkan konsep poligami atau monogami dalam perkahwinan saya? You tell me. Mestilah monogami. Saya cakap awak jangan risau kalau saya kahwin lebih daripada satu. Sebab awak hanyalah bersifat mono dalam hidup saya sebagai pasangan sehidup semati ke syurga kita. Tolong ambilkan masa sekejap. Okey ke? Sound tak dengar? Hello? Dalam hati poligami ada Apa poligami? Alright. Tetapi kalau monopoli ni sebenarnya erti kata lain dia adalah menguasai. Mono itu satu. Tapi kalau monopoli ini bermaksud dia menguasai. Dia memegang sesuatu pasaran ataupun sesuatu industri. Saya bagi satu contoh. Okey. Katakanlah dekat satu kawasan perumahan ni, okey, ada banyak rumah.
Okey. Dan katakanlah dekat sini ada banyak kedai baju, ada banyak kedai kedai peralatan, kedai perkakas rumah, jual barangan keperluan. Tapi cuba you bayangkan kalau dekat satu kawasan ni ada satu je yang ni je, yang hijau ni je kedai makan. Ada satu je kedai makan. Apa pandangan anda? Adakah ini merupakan satu monopoli dalam ekonomi? Kawasan perumahan ni kan? Okey. Yang ada penduduk ramai-ramai ni, dia seorang je buka kedai makan. Dan inilah yang kita panggil sebagai monopoli. Because he is ataupun is the only shop yang jual makanan. Itulah dia, monopoli. Okey, saya nak tanya. Adakah Family Mart merupakan monopoli? Family Mart. Family Mart tidak monopoli sebab dia ada kedai-kedai lain. 7E, dia ada KK Mart, 99 Speed Mart, dia ada macam-macam kedai. So, dia bukan monopoli. Kalau saya sebut macam kedai yang menjual kasut, ada banyak. Ada Food Locker, kita ada JD Sport, kita ada apa lagi? Kita ada Al Ihsan. So, dia tidak monopoli. Tapi kalau saya sebut satu syarikat ini, cuba berikan pandangan anda. Iaitu TNB, Tenaga Nasional Berhad. You tell me. Adakah TNB yang menjanakan electricity throughout the whole nation merupakan syarikat monopoli? Dek, tak pernah lagi bil elektrik kita keluar syarikat lain. Hanyalah TNB. Bermaksud TNB bersifat monopoli. Bahaya atau tidak bahaya bila TNB ni ada satu je dalam negara? Kenapa bahaya? Bila dia seorang je ada, betul tak dia besar kepala? Dia besar kepala, dia akan naikkan harga sesuka hati dia sebab dia rasa dia yang paling berkuasa. Siapa yang kena tegur TNB ni? Siapa? Sebab dia tak ada pesaing. No competitors. Siapa yang kena masuk campur untuk tegur TNB? Tidak lain dan tidak bukan kerajaan. TNB. Kerajaan ni nak cakap awak ni ada seorang je tau. So, bahayalah. Maka disebabkan awak bersifat monopoli, kerajaan telah pun mewujudkan satu konsep iaitu monopoli semula jadi kerajaan. Bila dia hanya ada satu, kerajaan akan menjalankan satu kerjasama iaitu monopoli semula jadi kerajaan. Bermaksud TNB ni dia sebenarnya syarikat swasta. Tetapi dia di bawah kawalan kerajaan Malaysia. So tulis kat sini maksud dia apa? Okey. Kerajaan hanya membenarkan pengeluaran barang dan perkhidmatan tertentu kepada syarikat berkaitan kerajaan. Saya ingin highlightkan dekat sini, nampak tak dia cakap kerajaan hanya membenarkan pengeluaran barang dan perkhidmatan tertentu kepada syarikat berkaitan kerajaan. Nampak tak ayat dia kat bawah sekali tu, dia ada tulis syarikat berkaitan kerajaan. Dalam bahasa Inggeris,
kita panggil dia sebagai GLC. Dekat chat, tolong bagi tahu sebadang. Pernah dengar tak perkataan GLC? Inilah yang kita panggil sebagai Government Link Company. Okay, Link Company. Syarikat company berkaitan link kerajaan. Syarikat berkaitan kerajaan. Contoh-contoh syarikat GLC. Jom ramai-ramai spam di ruangan chat. Apakah contohnya? Government link ke? Guys, apa contoh-contohnya? Apa contoh-contoh syarikat GLC? Yang pertama, kita ada TNB. Lagi, kita ada Petronas. Lagi, kita ada Syabas. Lagi, kita ada Telekom Malaysia, TM. Baik. Lepas tu kita ada KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Okay, ini adalah antara contoh yang famous di dalam buku teks anda dan valid digunakan dalam SPM. Baik, kamera boleh tak tolong pan ke sebadang sekejap? Okey, kepada semua pelajar ekonomi, ada student mempertikaikan satu konten. Okey, sir, sorry just nak tanya. Saya faham TNB monopoli sebab saya tahu dia ada satu je. Okeylah. Tapi bila saya sebut Petronas, saya macam agak sedikit terkejut sebab saya cakap mono ni bermaksud satu. Tapi bukankah kita ada Shell, kita ada BHP? Adakah anda bersetuju dengan kenyataan? Valid tak saya punya, valid tak argument student tersebut? Sebab saya cakap satu. Saya cakap satu. Tapi ni dah jadi lebih dah ni. Macam mana? Macam mana saya nak faham konsep ni? Baik. Cara penyampaian saya sangat mudah. Boleh? Kalau saya beri anda masa untuk listkan syarikat minyak dengan syarikat yang menjual barangan runcit, yang mana yang paling banyak? Dekat Malaysia, bilangan syarikat yang mengeluarkan minyak dengan syarikat menjual barangan runcit, yang mana paling banyak? Jawapan saya adalah barangan runcit jauh lagi banyak. So, maksud saya simple. Memang betul dalam sudut bahasa, mono tu satu. Tapi kalau kita nak sebut syarikat minyak ni, betul tak sebenarnya dia tak banyak pun. Dia bukan macam kedai-kedai runcit, dia bukan macam terlalu banyak. Dia ada amount yang sangat sedikit. Dia tidak begitu banyak. So, from that point of view, kita ambil yang mereka ini bersifat monopoli. Tetapi korang kena ingat, Petronas adalah ketua kepada semua syarikat-syarikat minyak di Malaysia. Okey. Okey, ada orang Sarawak tanya, "Sir, kami di Sarawak tidak ada TNB, kita ada Sarawak Energy." So, dekat Sarawak, dia tak pakai TNB, dia pakai Sarawak Energy. So, Sarawak Energy itulah yang jadi sebagai apa? Jadi sebagai satu syarikat monopoli. Faham ke? Cantik. Yes. Okay, very good. Macam Digi, Maxis, Celcom, apa semua tu, sir? Okay, itu pun sama. Diorang sebenarnya, macam Digi, Celcom, Maxis, diorang ni syarikat kecil ke syarikat yang besar? Diorang adalah syarikat yang besar. Dan rakyat Malaysia, syarikat yang kecil? Kecil dia cakap Celcom, Digi, Maxis. Dek, betul tak kat Malaysia ni, tak ada pilihan lain dah. Betul tak majoriti rakyat Malaysia yang kita ada Digi, Celcom, Maxis, U-Mobile? Kalau saya nak kira pun, okay, lepas tu adalah EXO. So betul tak kalau saya kira tak lebih daripada 10 pun? Sekejap. Logik tak saya cakap? Contoh TM,
Digi, Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile, SOS. Betul tak kalau kita kira betul-betul? Okay, Red One. Betul tak? Tak banyak. So, mereka bersifat monopoli sebab apa? Sebab mereka adalah pilihan yang ada dan kuantitinya sangat sedikit. So, we consider them also as monopoly. Boleh? Cantik. So, now, ladies and gentlemen, jom kita sambung perbincangan kita. Apakah ciri-ciri monopoli? Ciri-ciri monopoli sudah saya bagi tahu tadi. Apakah ciri-ciri monopoli yang pertama? Dia ada berapa firma sahaja? Ada satu kedua mempunyai satu firma sahaja. Yang kedua, ada pengganti atau tiada pengganti. Nombor dua adalah tiada pengganti. Okay, ataupun keluaran tiada pengganti. Next, yang ketiga. Okay. Harga pasaran ditentukan oleh siapa? Harga pasaran ditentukan oleh mekanisme pasaran atau oleh kerajaan. Siapa yang tentukan harga? Ditentukan oleh kerajaan. Okey, baik. Yang ni saya nak tambah sikit satu fakta. Bukanlah kerajaan yang tentukan. Tetapi sebenarnya TNB dengan kerajaan, diorang berbincang atau tidak berbincang. Diorang akan berbincang, government akan advise. Contoh, betul tak dalam masa beberapa bulan yang lepas, bil elektrik dinaikkan. Saya sebagai penghuni rumah saya sendiri, apabila bil elektrik dinaikkan, saya agak sedikit terkejut. Dan saya juga memahami ini juga merupakan salah satu perkara yang kerajaan perlu lakukan dan TNB perlu lakukan. So, diorang dah berbincang untuk naikkan berapa banyak. Boleh jadi tak TNB nak naikkan jauh lebih tinggi? Tapi kerajaan cakap, that's too high. Turunkan sikit. Faham tak maksud saya? So, apa-apa sahaja perubahan dari segi harga bil elektrik, government akan masuk campur. Yes. You tell me. Dan yang seterusnya, perkara yang keempat. Okay, tiada kebebasan keluar dan masuk industri. Okay, tiada kebebasan keluar masuk dan industri. Boleh tak kalau TNB tiba-tiba buat announcement dekat TV? Perhatian kepada semua rakyat Malaysia, saya selaku chairman TNB ingin mengumumkan, kami ingin berhenti untuk menjalankan kegiatan menjana elektrik ke bangunan-bangunan, ke rumah-rumah, ke tapak-tapak sebab kami nak start jual apam balik. TNB decided to stop the electricity supply. Lepas tu dia cakap kami nak ubah kepada perniagaan jual apam. Tak pun nak buka kedai runcit. Tidak boleh, mereka tiada kuasa untuk stop buat benda tu. Dan boleh tak kalau orang lain tiba-tiba nak masuk dalam industri TNB? Contoh, Sebadang buat satu syarikat dan saya pun nak jana elektrik macam TNB. Saya diberi kebebasan ke tidak diberi kebebasan? Tidak boleh. Guys, korang kena ingat industri macam TNB yang menjana electricity ke rumah-rumah dan bangunan-bangunan, okay, syarikat lain tak boleh simply nak buat company macam TNB pun nak jana elektrik ke rumah. Tak boleh. Sebab ada restriction by the government. Tiada kebebasan keluar. Nak keluar pun tak boleh. Nak masuk industri pun tak boleh. Unless dapat kebenaran daripada kerajaan itu sendiri. Maka Pelasion, inilah dia penceritaan mengenai monopoli semula jadi kerajaan.
Baik, nampaknya kita ada dapat sokongan daripada cikgu baik saya yang berada di Korea. Opa nyong, Shemi Kimi, Cincura, Rasa, Cincura, Cincak. Bismillah. Cantik. Tolong ni kan sikit. Clearkan sikit kamera. Okey, boleh screenshot dulu? Tolong screenshot sekejap. You tell me. Baik, nanti bila korang masuk universiti kan, korang bukan hanya belajar monopoli. Korang juga akan belajar oligopoli. Dia ada macam-macam monopoli. Dia ada monopoli, oligopoli. Lepas tu dia ada lagi satu. Apa saya lupa nama dia. Dia ada tiga. Monopoli, oligopoli. Oligo macam oligopoli. Tanyalah tu oligopoli. Dia adalah dua syarikat besar yang menguasai sesuatu industri. Oligopoli. Okay, tak apa. Yang tu nanti korang akan belajar dengan korang punya lecturer. But in your syllabus, we only provided monopoli sahaja. Okay? Cantik. Baik, perbincangan seterusnya anak-anak sekalian, kita nak sentuh pula kepada bahagian yang sangat-sangat penting, iaitu peranan kerajaan mencapai objektif makroekonomi. Okay, peranan kerajaan mencapai objektif makroekonomi. Kepada anda yang pernah belajar silibus ini di sekolah, boleh tak sama-sama bagi tahu sebadang, ada berapa peranan kerajaan mencapai objektif makroekonomi? Mengikut silibus anda, ada 4 semua sekali. Yang pertama sekali adalah mencapai GTP. Yang kedua adalah kestabilan harga. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. And last sekali adalah kestabilan imbangan pembayaran. Good. Okay, ada yang tanya, Sir, sorry, apa maksud makro? Makro, apa beza mikro dengan makro? Kalau mikro, dia kecil. Tapi kalau makro, mengikut maksud dia adalah dia besar. Ataupun secara keseluruhan. Pada sudut yang jauh lebih mendalam dan besar. Okey. Dan seperti mana saya ajar student-student saya dalam kelas ekonomi Group A dan Group B saya di MC+, saya sampaikan dekat diorang, Sir, sorry sir, tajuk dia agak panjang. Macam mana kalau saya nak faham dari segi sudut yang jauh lebih mudah? Bila cikgu ajar ataupun bila awak baca sahaja topik dia peranan kerajaan mencapai objektif makroekonomi, saya punya pandangan simple sahaja, iaitu cita-cita yang hendak dicapai kerajaan. Kepada yang first time belajar benda ni ataupun yang mana yang dah terlupa, untuk awak dapatkan fahaman yang lebih dan lebih mudah faham, ingat, objektif makroekonomi ni kita ibaratkan seperti cita-cita yang government kita nak peroleh. Alah, dia sama macam objektif. Okey, apa objektif kau dalam hidup? Oh, saya nak berjaya. See? Apakah cita-cita ekonomi yang jauh lebih besar? Jawapannya terbahagi kepada 4. Apa maksud GTP Plashen? Apa yang government nak capai sangat? Apa yang dia duk sibuk sangat?
GTP bermaksud guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh ini merujuk kepada apa? Ramai orang kerja ke tak ramai orang kerja? Apabila awak tengok berita, keluar je berita kat sini. Kerajaan mengumumkan kadar pengangguran di dalam negara semakin menurun dan pada suku ketiga 2025, kerajaan mengumumkan negara mencapai GTP guna tenaga penuh pada kadar bawah 3.1%. Kerajaan mencatatkan kutipan hasil cukai yang jauh lebih banyak kerana pendapatan rakyat meningkat kerana peluang pekerjaan yang lebih ramai. So, pelasian sekalian, yang pertama, bagi tahu dulu, gaya saya membaca berita tu solid ke tak solid? Right, thanks guys. Bermaksud dekat sini, kadar pengangguran di bawah 4%. Bila kita dapat kadar pengangguran di bawah peratus, adakah ini satu keadaan yang bagus atau tidak bagus? You tell me. Is this a good economic condition ataupun tidak? This is a very, very good economic condition. Next, kestabilan harga. Bila kita belajar je pasal kestabilan harga, akan ada dua cerita. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, deflasi. Inflasi ni cerita pasal harga barang naik ke harga barang turun? You tell me. Inflasi ni harga barang naik ke harga barang turun? You tell me yes. Harga naik secara berterusan. Tetapi deflasi, apakah masalah dia? Harga barang turun dan menyebabkan kadar pengangguran. Pelasian, betul tak? Bila harga barang turun, peniaga rugi. Bila peniaga rugi, peniaga terpaksa memecat pekerja. Maka terjadilah pengangguran yang semakin banyak. Yeah. Cantik dan terbaik. Next yang seterusnya, pertumbuhan ekonomi. Saya dah cakap banyak kali. Siapa boleh bantu saya? Negara akan capai pertumbuhan ekonomi waktu bila? Keluaran barang dan perkhidmatan meningkat atau keluaran barang dan perkhidmatan menurun? Cuba bagi tahu saya. Tidak akan tercapai pertumbuhan ekonomi sekiranya negara tidak mengeluarkan barang dan perkhidmatan pada kuantiti yang besar. Pelasian, adakah anda bersetuju negara seperti China ekonominya sangat bertumbuh pesat? Kerana negara mereka mampu mengeluarkan barang dan perkhidmatan pada kuantiti yang berskala besar. Very, very huge amount. Bulk supply. Ya, so tulis kat sini, keluaran barang dan juga perkhidmatan meningkat. Barulah capai pertumbuhan ekonomi. And last kali, kestabilan imbangan pembayaran. Kita nak berlaku imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran lebihan. Waktu bila berlaku imbangan pembayaran lebihan? Imbangan pembayaran lebihan ni berkaitan dengan aktiviti perdagangan. Boleh tak semua orang tolong bagi tahu sebadang, aktiviti perdagangan terbahagi kepada berapa? Satu ke dua? Terbahagi kepada dua, iaitu ekspor dan juga import. Waktu bila kita akan capai imbangan pembayaran lebihan? Waktu ekspor lebih banyak atau import lebih banyak? You bagi tahu saya. Imbangan pembayaran lebihan akan tercapai apabila ekspor
melebihi import. Maka Plashen, inilah dia objektif makroekonomi ataupun cita-cita sesebuah negara. Menarik atau tidak menarik nota sebadang ini? You tell me. Menarik atau tidak menarik? Beritahu saya terlebih dahulu. Dan sekiranya awak berpeluang untuk berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau awak tanya dia dekat mana-mana forum, Perdana PMX, saya nak tanya, saya ni pelajar 5 Hempedu, Sekolah Menengah Kebangsaan, organ-organ dalaman, nak tanya, macam kerajaan kan, apa cita-cita kerajaan sebenarnya? Macam saya nak jadi doktor. Apa cita-cita yang kerajaan nak capai? Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab. Ya, terima kasih kepada adik berkelas 5 Hempedu. Sekolah apa tadi? Sekolah Menengah Kebangsaan, organ-organ dalaman yang cantik. Dan saya tersentuh dengan soalan beliau menarik. Yang cita-cita negara mudah, sangat simple. Yang pertama sekali adalah kita nak rakyat bekerja. Sekiranya kita dapat kurangkan kadar pengangguran, maka kita akan meningkatkan ekonomi. Ini yang pertama. Kita nak lihat rakyat mempunyai pekerjaan. Ya. Yang kedua, dalam kita lihat dan di kabinet, kita nak cuba stabilkan harga. Kita tidak ingin barang terlalu mahal untuk menjaga kemampuan rakyat, dan harga juga tidak boleh terlalu rendah. Ya. Kerana harga yang terlalu rendah akan menyebabkan deflasi dan pengangguran itu. Kita cuba stabilkan. Dan yang cita-cita kerajaan yang ketiga yang tersentuh 6 bilion, 3 bilion adalah kita nak galakkan syarikat-syarikat, terutama sekali seperti MC Plus. Ya, hadirin-hadirat sekalian yang beribu-ibu ni semua Plashen ke? Oh, Plashen ya, bagus. Anak saya pun Plashen juga. Kita nak syarikat membuat pengeluaran yang jauh lebih besar. Semakin banyak pengeluaran, makin bertumbuhlah ekonomi negara kita. Dan yang terakhir sekali, saya ingin menyentuh mengenai hal perdagangan antarabangsa, iaitu kita nak syarikat tempatan mengeksport barangan-barangan tempatan ke luar negara. Ya? Itu yang saya lihat, cita-cita negara yang terbahagi kepada 4. Baik, Plashen, faham atau tidak faham apa yang saya cuba sampaikan? Badan faham macam tu dulu waktu kat sekolah. Kerajaan ni dia nak apa sebenarnya? Ni adalah 4 jawapan paling utama. Nak rakyat kerja, harga mampu milik, banyak syarikat mengeluarkan barang, banyak ekspor. Settle. Nak explain kat cikgu sekolah, explain macam tu. Siapa boleh explain kat cikgu mencapai objektif makroekonomi tu apa? That's the best way ya. Baik, setakat ini Plashen, adakah sedikit sebanyak dapat membantu anda dari segi penceritaan monopoli semula jadi kerajaan, dari segi maksud dan juga ciri-ciri monopoli? Sikit sahaja, tapi komplit. Dan yang kedua adalah peranan kerajaan mencapai objektif makroekonomi dalam nota yang begitu ringkas dan sangat menarik. Alright. Dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang hadir. Dan saya nak tanya dulu Plashen-Plashen Sebadang, adakah yang belajar dengan Sebadang, Grup A ataupun Grup B, Batch 08 yang berada di dalam kelas Sebadang, ada ke? Grup B hadir. Okey, cantik. Grup B dengan Grup A ada. Grup A hari Isnin, Grup B pada hari Sabtu, dan korang semua yang register memang akan dapat seminar back on track yang real dan full dekat dalam kelas MC Plus nanti. Okey? Cantik.
So kepada anda yang belum join, harap-harap hati terbuka, harap-harap boleh memberi sebadang ruang dan peluang. Tak perlu register, boleh trial kelas sebadang dulu. Tengok macam mana sebadang deliver content. Sekiranya menarik, maka ayuh kita sama-sama bersahut-sahutan dan berpautan untuk sama-sama mengejarkan markah yang cemerlang untuk subjek ekonomi. And for that, I want to say thank you so much for your time. Love you guys truly from the bottom of my heart. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.